yang ada dalam diri kita. Nafsu kan, nafsu dia mengarah kepada maksiat. Jadi kita tak ada daya nak menahan maksiat. Sebab itulah keinginan dia, keinginan kita menuju ke arah maksiat. Tiada daya kita nak menahannya. Billah, melainkan dengan biiznillah, biiradatillah, biqudratillah. Tanpa tanpa bimasyiatillah, tanpa keizinan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita nak tahan maksiat. Tak ada daya kita nak menahan maksiat. Wala quwwah, dan tiada kekuatan kita nak mendirikan taat. Sebab apa? Mendirikan taat itu adalah benda yang paling tidak disukai oleh nafsu. Tiada kekuatan kita nak mendirikan taat, nak sembahyang, nak baca Quran, nak apa? Nak beribadah, nak tumpu tawajuh ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, illa bil, melainkan dengan biiradatillah, biqudratillah, biiznillah, bimasyiatillah. Itulah billah. Kita buat itu semua lillah, kerana Allah Subhanahu wa taala. Itulah maqam para aulia kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tidak pelik. Kalau kita tengok balik, tidak pelik kenapa wali Allah, waliyah, iaitu siapa? Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, sekiranya engkau redha aku berada di dalam neraka-Mu, campaklah aku ke dalam neraka. Bukan tak nak syurga, bukan nak masuk neraka. Dia nak apa? Dia nak redha. Kalau Allah Ta'ala redha aku diazab, maka aku sedia untuk diazab. Disebabkan aku diazab, aku redha terhadap. Itu dia dah masuk ke mana? Billah, lillah. Dia buat sesuatu untuk Allah dan untuk mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita nak usahakan. Sebab itu dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para anbiya. Salah seorangnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa pesan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada baginda Nabi SAW? Wahai Muhammad, wahai Nabiullah, pesankan kepada umatmu, memperbanyakkanlah kalimah apa? La haula wala quwwata illa billah.